Okey, nampaknya dah settle. Aduh, panas. Itulah dia panas. Kena jaga-jaga. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okey, untuk video kali ni saya nak share sikitlah macam mana kita nak kopek balik laminate yang kita dah tampal dekat board. Okey, biasanya kalau kita dah tampal laminate atas board, kita nak kopek balik memang susah jugalah. Untuk kopek, macam kita tahulah, kalau kita nak kopek balik laminate ni, kalau bila dah melekat lah, nak kopek balik tu memang agak susah lah. Dan silap-silap kita punya laminate ni akan terkoyak. Tambah-tambah untuk laminate yang saya gunakan kali ni adalah 0.7 mm. Dan boleh dikata laminate yang paling nipis sekali lah. Yang ni kalau kita nak kopek balik memang dia senang terkoyak lah, senang cakap. Jadi kita nak pakai balik laminate ni memang tak ada harapan lah. Laminate pun tak boleh pakai, dengan board-board pun silap kita dah tak boleh pakai. Dekat sini saya gunakan hot air gun, heat gun lah, heat gun. Okay, heat gun ni saya akan tembak atas layu atas laminate ni, kemudian barulah kita boleh dapat kopek balik. Sebab yelah, untuk kita mencairkan sikit lah gam-gam yang kita dah dekat sini kan. Jadi so setakat ni inilah cara yang saya jumpa lah. Okey, jom saya demo sikit lah. Okey, untuk heat gun tadi saya gunakan yang paling tinggi sekali lah. Okey, supaya dia cepat sikit lah kan, cepat panas lah. Alright, kemudian dekat sini saya ada batang pipe. Batang pipe, kalau pakai batang pipe senang sikit lah sebab dia bulat kan. Ni pipe PVC untuk apa, wiring punya. Okey, kemudian kita adjust sikit, try pusing-pusing sikit sambil tangan yang belah kanan ni kita pegang kedua-duanya lah. Alright. Okey, agak dia macam dah ketat sangat kan. Kemudian kita tembak lagi heat gun lah. Sebenarnya benda ni kita kena buat, tak boleh gopoh-gopoh lah, kena buat sikit. Tak boleh lah kalau nak sekaligus buka, tak boleh. Dia kena sabar sikit lah. Jom. Alright, lepas tu kita try tengok lagi sekali lah. Agak dah ketat, kita tembak lagi heat gun. Okey, nampaknya dah settle. Aduh, panas. Itulah dia panas. Kena jaga-jaga sikit lah. Okey, settle dah lah. Jaya jugalah buka. Okey, untuk laminate ni, itulah saya salah tampal. Dia punya kedudukan dia tu sengit. Dan dia punya saiz pun agak panjang jugalah.
daripada 6 kaki kali 18 inci macam tu lah dia punya dia punya keluasan dia tu. Tapi kalau nak buat tu buat slow-slow lah, step by step. Cuma satu lah nak ada pesan, benda ni tak boleh buat gopoh-gopoh, kena buat step slow-slow, sikit demi sedikit. Kemudian ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahu adalah kita tak boleh layur terlalu lama sangat lah. Kita takut kita punya laminate ni nanti akan terbakar ataupun bertukar colour kan. Dan lagi satu nak kena tahu, laminate bila kita dah tembak heat gun atas laminate ni, dia agak nanti dia akan jadi macam berkedut-kedut sikit lah. So insyaAllah saya rasa boleh pakai lagi ni laminate ni daripada terbuang tu kan. Alright, saya ingat sampai kat sini dulu lah perkongsian saya. Saya harap video ni sedikit sebanyak membantu jugalah. Kod-kod ada yang cari-cari cara macam mana nak copy balik laminate kan. Alright, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di lain video insyaAllah.